Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okey, InsyaAllah. So seperti mana yang telah aku janjikan pada video yang lepas, untuk video kali ini aku akan sharekan dengan korang sedikit sebanyak aku punya experience ataupun aku punya feedback sepanjang aku menggunakan Encik Honda XADV Special Edition ni sebagai motor ataupun skuter harian aku. Okey, so aku tak nak buang masa, kita mulakan dengan poin yang pertama. Selesa terus. So dari segi keselesaan menunggang Encik Honda XADV ni, aku boleh cakap ianya memang selesa teruk. Banyak faktor yang menyumbang kepada tahap keselesaan tu. Dari segi riding position dia yang upright ni, lepas tu dari segi positioning tangan yang aku letak dekat handlebar dia yang agak lebar ni kan, sangat relax, boleh wiggle-wiggle lagi tangan aku ni, tak rasa stress. Lepas tu dari segi keselesaan seat dia pula, aku boleh cakap ianya tak adalah lembut sangat, tapi cukup selesa lah pada aku bila aku semaikan bontot aku di atas dia kan. Dari segi melawan angin, come on, kau nampak lah setinggi-tinggi alam dia punya windshield. Lepas tu dengan handguard dia lagi, memang banyak gila lah membantu untuk menghalang serangan-serangan angin daripada bahagian hadapan ketika menunggang. Dari segi vibration, aku boleh cakap ianya sangat-sangat minimum, dan kadang-kadang tu aku rasa macam tak rasa pun vibration tu. So memang selesa teruk lah. Cumanya dari segi positioning kaki tu, aku sedikit kekok lah. Aku kena sedikit mengangkang bila bawa motor ni. Dia tak macam skuter-skuter Maxi yang aku pernah bawa sebelum ni tau, tapi dia punya level kangkang tu memang sikit sangat lah. Tapi aku still rasa lain lah bila aku duduk atas Encik XADV ni. Lain daripada tu aku tak ada masalah. Dari segi keselesaan memang cukup selesa. Poin yang kedua, seronok teruk. So untuk Encik XADV ni, dia ada beberapa faktor yang menyebabkan dia punya riding experience tu sangat-sangat fun tau. Yang pertama, kau dengar bunyi enjin dia pun dah buat kau rasa excited man nak bawa. Bunyi keladak-keladak tu memang mengganggu-gugat iman man. Apatah lagi bila dah bawa. Memang lain macam dia punya feel seronok tu. Lagi satu, dia punya enjin pada aku sangat-sangat smooth, sangat-sangat sedap dan power jugalah. Kalau nak cerita pasal dia punya pick up untuk Encik Honda XADV ni, dari 0 ke 100, motor ni dia mampu capai dalam masa lebih kurang 5 saat aja man. Dan kalau nak bercerita pasal dia punya top speed, berapa yang aku berjaya dapat adalah dalam 190 km sejam macam itulah. Tapi korang bayangkanlah, untuk orang yang bersaiz besar macam aku ni, berat 80 kilometer, berat dalam 80 kilo macam tu, boleh dapat 190. Kalau dapat rider yang lebih ringan, apatah lagi kan. Lagi satu yang aku notice, kalau kau nak cruising pada kelajuan 1718, ianya mampu dilakukan dengan tanpa rasa was-wasnya dalam keadaan kau duduk tegak aja, tak payah nak tunduk-tunduk udang bagai. Memang boleh sangat-sangat lah dapat 1718 tu. Aku pernah try sampai 185 dalam kedudukan tegak. Dari segi torque, lepas tu dia punya throttle response, pada aku dia sangat-sangat nakal lah. Lepas tu ditambah pula dengan sifat DCT dia tu, memang menambahkan lagi lah kau punya steam mat bila bawa Encik Honda XADV ni. Kalau nak naikkan lagi rasa steam tu, contoh macam sekarang ni, aku berada pada gear 6, lepas tu pada kelajuan 90 lebih km sejam kan. Kalau aku nak rasa macam part tarik tu lebih syahdu, aku hanya perlu dropkan dia punya gear, lepas tu pulas. Mana ada skuter lain yang kau boleh dapat feel yang macam gitu, syahdu teruk Itu yang menambahkan lagi rencah keseronokan bila mana kau menunggang Encik Honda XADV ni. Dan lagi satu, kalau kau rasa macam bosan lah skuter punya transmission auto kan, jangan risau man. Dia dua transmission kau boleh pakai. Kalau rasa macam nak lebih in control dekat dia punya shifting gear tu, kau tukar kepada manual transmission. Lepas tu kau mainlah dia punya shifter up, shifter down ni. Poin yang seterusnya, safety teruk. So untuk Encik Honda XADV 750 ni kan, dia punya mekanisme kedudukan enjin tu agak lain daripada skuter-skuter lain lah. Untuk XADV ni, dia punya kedudukan enjin dan juga dia punya suspension tu berada dekat tengah-tengah body skuter ni. Dia berbeza dengan skuter-skuter lain yang kebanyakannya dia punya suspension, dia punya enjin duduk dekat belah tayar belakang tu. So antara kelebihan untuk motor-motor yang enjin dan juga suspension berada di tengah-tengah ni, kebiasaannya weight distribution dia tu lebih balance lah. So bila weight distribution dia tu lebih balance, engkau akan rasa yang riding experience kau tu dia lebih stable tau. Dari segi cornering, aku terkejut bila first time cornering dengan Encik Honda XADV ni, sebab ianya sangat-sangatlah shock, sangat-sangatlah stable dan sangat-sangat membuatkan kau rasa confident untuk turun dengan lebih rendah. Dia punya kesedapan tu kau tengok sendirilah, contoh footage ni.
shit. Dia sangat lah. Dia punya level confident kau boleh turun lagi tu sampai kau tak perasan dia dah sampai dia punya limit, sampai tersangat-sangat kau. Aku tak pastilah apa modification yang perlu untuk membolehkan dia mengkona tahap lagi rendah ke macam mana, aku tak tahu. Tapi aku boleh cakap walaupun dengan berbekalkan tayar yang macam gini, dia punya level confident bila cornering tu boleh tahan man. Dia punya braking system pun aku rasa performance dia mantap. Dengan berbekalkan dual disc untuk brake depan, lepas tu 4-piston radial mounted caliper lagi, memang patutlah dia memberikan stopping power yang cukup untuk menghentikan seketul abang long kawasan yang mempunyai berat sekitar 236 ke 237 kg macam Encik Honda SCDV ni. Lepas tu kalau nak bercerita pasal dia punya ABS dual channel, pasal dia punya HSTC tu, memang function jugalah. Sepanjang 3 hari aku duk bawa motor ni, especially meredah jalan-jalan basah kan, tak pernah lagi lah aktiviti Tokyo Drift berlaku. Semuanya rasa selamat aja bawa. Bila kau pulas secara tiba-tiba atas jalan basah tu, dia akan bunyi tong. Tu tanda dia Encik HSTC tu tengah menjalankan tugasnya. Dia memotong-motong sikit dia punya power. Okey, poin yang seterusnya, convenient tak teruk. Ini satu-satunya poin yang aku letak tak teruk. Yang lain semua teruk kan. Sebab apa? Korang kena dengar lah. Okey, first of all korang kena tahu yang Encik Honda SCDV ni, dia sangat-sangat berat man. Dia terasa dia punya keberatan tu bila mana macam kau nak melakukan aktiviti macam kau nak turunkan dia dari double stand, lepas tu kau nak double stand dia, lepas tu kau nak sorong keluar, sorong masuk daripada parking apa semua, kau akan memang terasa berat dia. Tapi segala berat apa semua, kejahadah semua tu hilang lepas kau dah dapat start enjin, duduk atas dia, pulas throttle. Memang tak ada langsung dah rasa berat tu. Kalau nak cerita pasal kegunaan dalam town, aku boleh cakap dia lincah jugalah. Tapi dia taklah selincah motor-motor kapcai, skuter-skuter yang lebih kecil CC dia tu. Yang itu kalau dapat kat orang yang betul, memang macam lipas kudung man. Dan aku sendiri pun bila bawa Encik Honda SCDV ni, pernah je sekali dua tu aku tersangkut. Bila tengah meredah jam tu, aku stuck, aku tak boleh jalan langsung. Tapi tengok brother-brother kapcai, brother-brother motor yang lebih kecil kan, dia orang selamba aja redah cilok-cilok sikit-sikit kan. Satu sebab dia punya handlebar ni besar, lagi satu dia nak maneuver tu pada aku dia tak susah sebenarnya, cuma aku yang tak berapa nak confident. Tapi walau bagaimanapun, namun begitu, in term of bila berada dalam keadaan jalan jam, Encik Honda SCDV ni dia masih lagi lah berfungsi sebagai sebuah motor yang memang kita tahulah sepatutnya lebih tangkas, lebih lincah berbanding dengan kereta. Tak adalah dia sampai nak kena ikut aja lain kereta tu kan. Kereta berhenti dia pun ikut berhenti, tak adalah sampai tahap macam itu. Dia masih lagi boleh menjalankan tugas dia dengan baik. Dari segi LDR pula ataupun long distance ride, mesti korang ingat long distance relationship kan. Pada aku LDR ni kira macam dia punya forte lah. Encik Honda SCDV ni dia tergolong dalam maxi scooter, adventure scooter kan. So skuter-skuter yang maxi adventure ni bila bawa atas highway untuk travel jauh-jauh, memang sedap teruk. Dengan windshield dia yang kau boleh adjust turun naik, sambil tengah bawa kau boleh adjust, tak ada masalah. Ditambah pula dengan level keselesaan dia yang aku katakan sebagai top notch tadi tu kan, yang digabungkan pula dengan update terbaru yang didatangkan bersama-sama dengan SCDV ni, iaitu cruise control. Hai, memang lagi syahdu lah bila kau nak buat LDR. On aja lah cruise control tu, lepas tu boleh lah menjadi usuk wilica kan. Kalau lenguh-lenguh tangan kanan tu duk main throttle, lepaskan aja, biar cruise control tu yang mengkontrol segalanya. Dan cruise control dia ni, untuk pengetahuan korang, speed minimum yang korang boleh set adalah pada kelajuan 50 km sejam. Yang itu paling slow lah tu. Lepas tu kalau tengok pada dia punya fuel consumption kan, ini berdasarkan dari yang aku test lah. Untuk fuel consumption dia, aku dapat dalam lebih kurang 19 km per liter tau. Tapi korang jangan tanya lah macam mana aku bawa. Memang full throttle all the way. Memang tak ada langsung tanda-tanda untuk membehave ya bila aku bawa motor ni, especially bila aku duduk atas highway. Jam-jam macam gini pun kalau ikutkan aku nak pulas saja man. Tapi mengenangkan aku tengah duduk bersembang ni kan, kalau bawa laju-laju kan, bunyi angin lagi kuat daripada bunyi aku bercakap. Andai kata kalau korang jenis yang suka reserve throttle, lepas tu tak guna sport mode macam aku all the way kan, aku rasa boleh dapat lebih lagi kot dia punya fuel consumption tu. And then antara faktor lain yang aku macam cakap convenient tak teruk tu adalah pada dia punya storage. Aku ada masalah dengan front compartment dia ni, geram aja aku, sebab aku rasa ianya terlalu sempit, terlalu kecil. Kau bayangkan aku nak simpan glove pun tak muat baik. So aku rasa tu antara downside dia lah. Itu dekat front compartment. Kalau tengok pada seat compartment dia okey lah,
22 liter, boleh memuatkan seketul helmet full face. Tapi kalau nak compare dengan dia punya Abang Ngah, dia Abang Long, Abang Ngah dia yang ADV 350 tu kan. Yang ADV 350 tu lagi level-level shikin tu, dia punya besar, dia punya seat compartment tu. And then lagi satu yang aku masih lagi gagal untuk faham sampai ke hari ni, kenapa dia letak charging port dekat dalam seat compartment. Sebab orang kalau bawa motor nak pergi travel ke, nak pergi long distance ride ke, biasanya kalau orang nak letak telefon, orang letak kat sini tau. Dan kalau kata nak ikut lebih afdol tak lebih afdol, dekat area-area sini lah yang lebih afdol kalau nak letak USB punya port tu kan. Tapi dia letak dekat dalam seat compartment. Aku tak faham yang itu. Masih lagi cuba berhusnuzon, tapi aku masih lagi gagal nak menjumpai sebab dan musabab untuk berhusnuzon dalam hal ini. Alright, so itulah dia guys, serba sedikit aku punya experience dan aku punya feedback sepanjang menggunakan Encik Honda XADV ni sebagai motor harian ataupun skuter harian aku. So korang rasa macam mana? Berdasarkan daripada video-video yang lepas dan juga video yang ini, korang rasa boleh beli ke baik beli motor ni? Kalau korang rasa boleh beli, belilah. Tapi kalau korang rasa macam baik beli, kisah pula aku. So okey lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?